Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Syukri bin Kamaluddin dari SMK Datuk Syed Omar. Pada hari ini kita akan membincangkan tajuk 8.4.2 pengendalian bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif dengan selamat dan sempurna. Tahukah anda apa akan jadi jika bahan radioaktif tidak dikendalikan dengan betul? Bukan sekadar risiko kecil, tapi ia boleh membawa kepada pencemaran, penyakit kronik, malah tragedi yang berpanjangan. Pada hari ini, kita akan lihat kesan pengendalian tidak betul bahan dan sisa radioaktif mengikut bidang-bidang utama seperti industri, perubatan, pertanian, arkeologi dan lain-lain. Ia satu topik penting yang jarang kita ambil serius, tapi kesannya boleh menjejaskan generasi akan datang. Di bidang perindustrian, bahan radioaktif digunakan untuk mengesan kebocoran paip, menguji kualiti bahan dan menjana tenaga. Tetapi jika berlaku kebocoran bahan, tanah dan air di sekitar boleh tercemar selama ratusan tahun. Apa yang lebih membimbangkan, pekerja boleh terdedah kepada radiasi yang boleh menyebabkan kanser dan kerosakan organ. Adakah anda masih ingat tragedi Chernobyl? Loji nuklear meletup. Ia telah menyebabkan ribuan orang terjejas dan kawasan sekitar menjadi kota hantu sehingga ke hari ini. Dalam bidang perubatan pula, bahan radioaktif digunakan dalam rawatan kanser dan alat diagnostik seperti PET scan. Tetapi jika tidak dilupuskan dengan betul, sisa radioaktif dari hospital boleh masuk ke sistem air dan makanan kita. Satu kapsul kecil yang tersilap buang boleh memberi kesan kesihatan kepada ratusan individu. Inilah mengapa prosedur keselamatan di hospital perlu dipatuhi 100%. Dalam bidang pertanian pula, teknik penyinaran digunakan untuk melanjutkan jangka hayat makanan atau menghasilkan mutasi tanaman. Tetapi jika berlaku kebocoran atau salah guna, tanah boleh menjadi tidak subur dan haiwan ternakan tercemar. Akibatnya, ia akan sampai ke atas pinggan kita melalui susu, daging atau hasil pertanian yang tercemar. Risiko jangka panjang, barah, kerosakan genetik, malah masalah pembiakan.